Jom kita makan. Korang tahu tak, ada satu hidden gem betul-betul tepi sempadan Thai Malaysia berdekatan Bukit Tau. Hari tu selepas ride melalui jalan kampung di Ban Bukit Tau, nampak jalan dia ni sunyi ya. Dan sebenarnya saya sekarang sedang menghampiri ke sempadan Malaysia. Kat depan ni adalah Sungai Kolok, di mana sungai ini adalah merupakan sempadan dua negara. Saya berhenti di sebuah kafe kecil di tepi sungai. Nama tempat ni AT Riverview Cafe. Masa sampai, saya nampak beberapa tentera Thai sedang berkawal berhampiran kawasan kafe. Kafe ni benar-benar berada di tepi sungai yang memisahkan negara Thai dan Malaysia. Yang bestnya, kita dapat makan di tepi garisan sempadan dua negara. Sebelah kanan saya Thailand, sebelah kiri Malaysia. Bagi saya ini satu keunikan. Bukan semua tempat yang boleh bagi pengalaman macam ni. Okey, nampaknya untuk mengambil air ni kita kena mengedah sungai ni. Petang tu saya order set yang namanya Chim Chum. Okey, saya sekarang berada di Sungai Golok yang mana sebelah kanan saya adalah negara Thai, sebelah kiri ni ialah Malaysia, dan saya sekarang berada di tengah-tengah makan di sempadan negara, iaitu di sebuah restoran namanya AT Riverview. Dan ini adalah syabu-syabu yang disediakan oleh restoran ini. Jom kita makan. Kuah panas menggelegak perlahan. Daging, udang, sotong, sayur dan aroma tom yum Thai naik bersama aura sungai. Dalam suasana macam ni, makanan simple pun rasa luar biasa. Harga pun berbaloi. Dalam ni satu set sama ada nak kuah sup, kuah tom yum. Okay. Dan yang paling penting, vibes dia memang healing habis. So lepas ni kalau korang masuk ikut pintu Bukit Tau, jangan terus pecut. Singgah sini kejap baru syok.